Assalamualaikum Ustazah. Kita orang buat video ni khas untuk Ustazah. Untuk kenangan lepas Ustazah bersama nanti. Semoga Ustazah enjoy tengok video ni. Ke video panjang majlis berlangsung, menggunakan gambar, menyediakan montaj persembahan multimedia Ustaz Saiful dengan kru VSS. Siapa Husna Yasmin dah nak fokus pada SPM ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya Dah diam. Okay. Ustaz nak minta tolong Acak bagi tahu backup team VPSS 26 ni ada majlis saraan Ustazah Aini. Jadi Ustaz nak Acap dengan backup team buat video montaj untuk Ustazah Aini. Boleh? baik Ustaz. Weh, Ustaz suruh korang buat montaj persaraan Ustazah ni. Oh, okey. Weh. Weh, alah korang tahu tak yang Ustazah ni dah nak bersara? Weh, jap. Betul ke? Cuba tanya ketua kelas dulu. Ustazah ini dah nak bersara dah. Alah, kita tak sampai setahun pun belajar dengan Ustazah ini. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan berpisah, kenangan bersama akan ku lupa. Saya Adia, saya Tini. Kami daripada batch 08. Ustazah seorang yang sangat-sangat penyabar. Daripada kami form 1 sampailah kami habis sekolah. Antara momen di mana kami perasan sifat Ustazah yang sangat penyabar ni adalah di mana kami masa kami form 1, kami tertidur dalam kelas. Waktu tu majoriti boleh katakan tidur, dan Ustazah tegur kami dengan cara yang sangat baik. Ustazah tak pernah marah, Ustazah tak pernah tinggikan suara dan tak pernah gunakan ayat-ayat yang kasar. Dan kami terima nasihat Ustazah sebab kami rasa Ustazah ni macam seorang ibu yang tengah menasihati anak dia, macam tu. Apa impression saya ialah Ustazah ini memang dia baik lah. Saya first saya ingat Ustazah ni garang. Sebab Ustazah tu kan dia kan penolong kanan. Lepas tu bila dia dalam kelas kan, saya tengok dia baik. Dia mengajar betul-betul. Kalau orang tu tak siap kerja, Ustazah bagi masa lagi untuk siapkan kerja. Tapi memang Ustazah ni memang, saya dikategorikan Ustazah ni memang baik. Abah mula mengenali Ustazah Aini Rashidah ni semasa menjadi guru kanan, beliau seorang yang pendiam, tidak banyak bercakap, tapi ia sentiasa mempamerkan sikap profesional dalam setiap urusan lah. Saya mula kenal Ustazah Aini pada tahun saya melapor diri di Smart Camp. Saya ingat saya pada tahun 2011. Setelah itu saya menyaksikan beliau naik pangkat bermula daripada guru kanan mata pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya beliau menjawat jawatan PK Koko, dan tak lama selepas itu beliau naik pangkat lagi sebagai PKM, penolong kanan hal ehwal murid, dan seterusnya sebagai penolong kanan pentadbiran sehinggalah sekarang. Beliau yang saya kenali adalah seorang yang sangat baik dan juga penyabar, dan yang paling saya akan ingat adalah beliau seorang yang sangat generous, sangat murah hati dalam apa sahaja, terutama sekali yang melibatkan makan minum ya. Itu kehebatan Ustazah Aini Rashidah.
first impression. Ustazah ini waktu mula jumpa nampak garang, tegas, serius. Tapi bila lama-lama tu Ustazah tak garang pun. Marah kita orang pun tak. Ustazah sebenarnya friendly. Kenangan paling rindu pada Ustazah yang ni ialah waktu cikgu mengajar, kita bagi tumpuan. Ustazah tu baik je, baik hati, memang baik. So Ustazah tu paling best lah bagi saya. Kenangan yang paling tak boleh lupa lah masa kelas tambahan tu, kita orang tangkap gambar sama-sama, kumpul-kumpul. Sempat lagi sebenarnya masa tu. Lepas tu ingat tak yang apa tu yang ada Aspura panggil guna mic musola, panggil Aspuri turun kelas tambahan pai. Kita orang pun dah keluar macam tu berbusu-busu lah. Lepas tu yang tangkap gambar tu dapatlah merasa yang tu pun telefon baru tu. Yang 70 Pro Max tu kan? Yes. Selamat bersara Ustazah. Lepas tu semoga Ustazah dapat habiskan masa bersama keluarga. Semoga dengan persaraan ni Ustazah boleh luangkan masa untuk keluarga, boleh jaga kesihatan Ustazah dengan betul-betul. Ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Ustazah sebab dia mengajar kita orang, dah didik kita orang daripada form 1 sampai form 5 sampai kita orang dah habis sekolah. Ustazah bukan sahaja mendidik kita orang tentang pelajaran, tapi Ustazah mengajar kita orang tentang adab, tentang akhlak untuk menjadi seorang insan yang berguna, seorang insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi kami nak ucapkan selamat bersara untuk Ustazah. Semoga Ustazah dimudahkan segala urusan dan Ustazah dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki. Amin. Bye. Saya ingin mohon maaf atas segala kesilapan sekiranya ada ketelanjuran kata dan juga perlakuan pada Ustazah, ya. Dan saya mengucapkan selamat bersara dan saya doakan Ustazah ini sihat meniti usia-usia pencen beliau. Moga berbahagia selalu bersama anak-anak dan suami. Jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih atas segala jasa. Semoga bertemu lagi. Sama-sama Ustazah ini. Datang dan pergi kan membuatmu mengerti. Kadang kita perlu tersakiti untuk mengenal perih yang datang dan pergi. Semua harus dilalui. Kadang kita perlu tersakiti untuk menjadi manusia.